Rakyat Malaysia masih menunggu, tapi keputusan rayuan FAM kepada FIFA tentang 7 pemain warisan Harimau Malaya masih belum keluar. Peguam yang mewakili Malaysia, Sir G.E. Vitos, sebelum ini maklumkan keputusan dijangka diumum pada 30 Oktober 2025 selepas Jawatankuasa Rayuan FIFA bersidang. Tapi, sampai ke awal pagi 31 Oktober, tiada sebarang pengumuman rasmi. Ramai peminat bola sepak tempatan dah mula bertanya-tanya, kenapa masih tiada keputusan? Apa sebenarnya berlaku di pihak FIFA? Setakat 2 November, laman rasmi FIFA masih belum memuat naik sebarang makluman baharu. Keputusan ini penting sebab ia bakal menentukan nasib bola sepak negara, kekal dihukum atau dibebaskan sepenuhnya. Jadi, kita kena tunggu keputusannya dalam keadaan hati yang penuh kesabaran.